Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2025 kertas 2, bahagian B dan bahagian C. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Pahang. Soalan nombor 11A. Raja 8 menunjukkan sebuah kereta yang dibeli oleh Rauf. Jadual 2.1 menunjukkan kadar cukai jalan kereta milik persendirian. Hitung cukai jalan dalam ringgit Malaysia bagi kereta itu. Jadi untuk menentukan cukai jalan, kita akan tengok kepada capacity engine, iaitu di sini 1993 cc. Jadi kita akan tengok pada jadual 2.1, kita akan ambil baris yang kedua, iaitu 1801 sehingga 2000 cc. Di sini kita ada kadar asas dan juga kadar progresif. Di mana kadar asasnya adalah RM280, yang ini untuk 1800 cc yang pertama. Kemudian untuk kadar progresif kita akan tambah 60 sen setiap cc melebihi 1800 cc. Jadi kita akan ambil untuk cc keseluruhan 1993 kita pecah kepada 2, iaitu 1800 yang pertama kadarnya adalah RM280. Kemudian kita ambil baki, jadi kita tolak 1993 tolak 1800, darabkan dengan kadarnya adalah 60 sen. Dan kita akan dapat RM115.80. Jadi kita akan tambah kadar asas dan juga kadar progresif. Dan kita akan dapat RM395.80. Seterusnya soalan 11B. Puan Nurizan mendapat gaji tahunan sebanyak RM84,480. Dia menderma sebanyak RM500 dan juga membayar zakat sebanyak RM2,400. Kemudian untuk jadual 2.2 adalah pelepasan cukai yang diminta. Soalan 1 Roman, hitung pendapatan bercukai bagi Puan Nurizan. Jadi untuk mendapatkan pendapatan bercukai, kita kena dapatkan dulu gaji tahunan. Kita ambil gaji tahunan, kita tolak dengan pengecualian cukai dan tolak dengan pelepasan cukai. Jadi di sini pengecualian cukai adalah sebanyak RM500, iaitu derma. Kemudian untuk pelepasan cukai, kita akan tengok jadual 2.2. Kita akan tolak untuk individu RM9,000. Kemudian insurans hayat dan KWSP RM4,970. Kemudian insurans perubatan kita akan tolak RM3,000 sahaja sebab dia ada had. Kemudian untuk gaya hidup kita akan tolak RM2,000. Kemudian tabung bersih SSPN kita akan tolak RM1,500. Dan kita akan dapat RM63,510. Balas seterusnya soalan 11B 2 Roman. Jadual 2.3 menunjukkan kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2024. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Nurizan. Jadi untuk menentukan cukai pendapatan, kita akan tengok balik pendapatan bercukai tadi, iaitu RM63,510. Kemudian kita tengok jadual 2.3, kita akan ambil pada baris yang pertama, iaitu pendapatan di antara RM50,001 sehingga RM70,000. Kemudian kita tengok untuk RM50,000 yang pertama, kadarnya adalah RM1,800. Kemudian bakinya kita akan darabkan dengan 14%. Jadi pendapatan bercukai adalah RM63,510. Kita pecah kepada 2, iaitu yang pertama RM50,000 yang pertama, kadarnya adalah RM1,800. Kemudian kita ambil baki, jadi kita tolak 63,510 tolak dengan 50,000. Kemudian darabkan dengan kadarnya adalah 14%. Dan kita akan dapat RM1,891.40. Kemudian dia ada rebat, iaitu dia membayar zakat sebanyak RM2,400. Jadi untuk mendapatkan cukai, kita akan tambah kadar asas dan juga baki tadi. Kemudian kita tolak dengan rebat. Dan kita akan dapat RM1,291.40.
Seterusnya soalan 11B, 3 Roman. Gaji Puan Nurizan dipotong sebanyak RM230 untuk potongan cukai bulanan PCB. Adakah dia perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Berikan justifikasi anda. Jadi kadar potongan bulanannya adalah RM230 untuk PCB. Jadi kita akan darabkan dengan 12. Jadi untuk setahun dipotong sebanyak RM2,760. Jadi di sini PCB melebihi cukai. Jadi tidak perlu membuat bayaran baki. Malas seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 11A. Kita mendapatkan kadar asas dan juga kadar progresif. Kita dapat 1 markah. Kemudian kita buat operasi tambah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan 11B, 1 Roman. Langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Seterusnya untuk soalan 11B, 2 Roman. Kita mendapatkan kadar cukai untuk RM50,000 yang pertama dan baki, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita tolak dengan rebat, kita dapat 1 lagi markah. Kemudian jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan 11B, 3 Roman. Kita mendapatkan nilai PCB 1 markah. Kemudian ternyatakan bahawa tidak perlu berserta dengan justifikasi 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 10 markah untuk soalan nombor 11. Pada seterusnya soalan nombor 12A. Darjah 9.1 di ruang jawapan menunjukkan titik M dan segitiga PQR yang dilukis pada satu satah ke atas. Transformasi T ialah pantulan pada garis Y sama dengan 2. Transformasi U ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan. Soalan 1 Roman. Nyatakan koordinat imej titik M di bawah transformasi T. Jadi kita tengok pada ruang jawapan, kita akan tengok titik M di sini. Dia akan melakukan transformasi T iaitu pantulan pada garis Y sama dengan 2. Jadi kita tengok dulu untuk garis Y sama dengan 2. Dia berada di sini garis. Kemudian untuk buat pantulan, kita akan hubungkan objek ke garis pantulan. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kira 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Ini adalah M prime. Jadi imej terbentuk adalah pada kedudukan 3, 6. Seterusnya untuk soalan 2 Roman. Pada ruang jawapan, lukis imej bagi segitiga PQR di bawah transformasi U. Jadi kita akan buat transformasi U pada segitiga PQR. Transformasi U ini merupakan putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan, iaitu pusatnya pada O di sini. Jadi untuk membuat putaran, kita akan sambungkan pusat ke bucu objek. Arah putarannya adalah ikut arah jam. Jadi kita akan ambil Q dulu. Kemudian kita sambung 2 dengan 3. Kemudian kita buat 3, 2, 3, 2 dan 3, 2. Di sini kita ada 3 titik. Jadi kita tengok titik pertama. Titik pertama ni adalah 90 darjah apabila diikut arah jam. Kemudian pada titik M ini adalah 180 darjah. Kemudian titik yang ketiga ini merupakan 90 darjah lawan arah jam. Jadi kita akan ambil titik yang pertama di sini. 90 darjah ikut arah jam. Jadi ini adalah Q tanda sebagai imej kepada Q tadi. Kemudian kita akan ulang untuk titik yang seterusnya ataupun bucu yang seterusnya. Okay, kita ambil bucu P 2, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 di sini. Ini di sini adalah P tanda. Jadi kita ada garis PQ. Kemudian garis R pula, dia berada serenjang dengan Q. Jadi dia ada 3 kat sini. Jadi kita terus buat di sini 3 serenjang dengan Q. Ini adalah R tanda. Jadi kita garis P dengan R. Jadi di sini kita telah berjaya melukis imej bagi segitiga PQR di bawah transformasi putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat asalan, iaitu 0, 0. Seterusnya untuk soalan 12B.
Darjah 9.2 menunjukkan 3 buah segitiga dilukis pada satu satah kates. Segitiga L ialah imej bagi segitiga J di bawah gabungan transformasi VW. Huraikan selengkapnya transformasi W dan transformasi V. Jadi di sini J ini merupakan objek dan L adalah imej. Saiz imej lebih besar daripada saiz objek. Jadi salah satu transformasinya adalah pembesaran. Jadi sebelum dia membesar, J akan pergi ke K dulu. Sebab K dengan L, orientasi kedudukannya adalah sama. Jadi J ke K ini dia merupakan satu pantulan. Bila pantulan, kena ada garis di tengah-tengah. Dan garis di tengah-tengahnya berada di sini. Kemudian garis ini adalah garis X sama dengan 5. Jadi transformasi W adalah pantulan pada garis X sama dengan 5. Seterusnya selepas pantulan adalah pembesaran. Untuk pembesaran, kita kena dapatkan pusat pembesaran dan juga faktor skala iaitu K. Kita tengok dulu untuk pusat pembesaran, kita akan sambungkan bucu yang sepadan. Kita ambil bucu di atas sekali ni, kita sambung. Kemudian kita pilih bucu yang lain, bucu di tepi ni. Kemudian kita sambung lagi. Dan kita akan dapat satu titik temu di antara dua garis ini. Di mana titik temu tersebut merupakan pusat pembesaran. Dan pusat pembesaran berada di sini, koordinatnya adalah 40. Dan seterusnya kita akan dapatkan pula K iaitu faktor skala. Di mana faktor skala K adalah sama dengan imej per dengan objek. Kita akan kira panjang sisi imej per dengan panjang sisi objek. Jadi kita boleh ambil mana-mana sisi. Jadi di sini cikgu ambil sisi tapak segitiga tersebut untuk imej. Kita ada 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk objek kita ada 1, 2. Kita ada 2. Jadi kita ambil 4 per dengan 2 sama dengan 2. Jadi jawapan untuk V adalah pembesaran. K sama dengan 2 pusat 40. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 12A. 1 Roman, kita nyatakan koordinat DTM 1 markah. Kemudian A 2 Roman, kita melukis imej segitiga PQR, kita akan dapat 2 markah. Seterusnya untuk soalan 12B, kita nyatakan W adalah pantulan. Kemudian ternyatakan pada garis X sama dengan 5, kita akan dapat 2 markah. Seterusnya untuk soalan B 2 Roman, ternyatakan pembesaran beserta dengan faktor skala dan juga pusat, kita akan dapat 3 markah. Dan kita akan dapat 8 markah untuk soalan nombor 12. Seterusnya soalan nombor 13. Puan Nita mendapat tempahan X bungkus nasi ayam dan Y bungkus nasi tomato untuk jamuan di sekolah anaknya. 1 Roman, jumlah nasi ayam dan nasi tomato yang ditempah selebih-lebihnya 120 bungkus. Kemudian untuk 2 Roman, bilangan minimum nasi ayam yang ditempah ialah 50 bungkus. Kemudian 3 Roman, bilangan nasi tomato yang ditempah tidak kurang daripada 20 bungkus. Jadi untuk soalan 13A, tulis 3 ketersamaan linear yang memenuhi semua syarat di atas. Jadi kita ada 3 syarat. Kita tengok untuk syarat yang pertama, jumlah nasi ayam dan nasi tomato selebih-lebihnya 120. Jadi nasi ayam ini adalah X dan nasi tomato adalah Y. Jadi kita akan ambil X tambah Y kurang sama dengan 120. Kemudian untuk syarat yang kedua, bilangan minimum nasi ayam yang ditempah ialah 50 bungkus. Jadi X besar sama dengan 50. Kemudian syarat yang ketiga, bilangan nasi tomato yang ditempah tidak kurang daripada 20 bungkus. Jadi Y besar sama dengan 20. Baiklah, seterusnya soalan 13B. Untuk carian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Menggunakan skala 2 cm kepada 20 unit pada kedua-dua paksi. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketersamaan linear di 13A. Untuk menjawab soalan ini, kita akan buat paksi X dan paksi Y dengan skala yang sama.
iaitu 2 cm bersamaan dengan 20 untuk paksi X, dan paksi Y juga 2 cm sama dengan 20, dan nilai maksimum di sini adalah 120. Jadi kita akan lukis ketiga-tiga garis tersebut. Kita tengok untuk garis yang pertama, kita ambil ketaksamaan X tambah Y kurang sama dengan 120. Kita tukar kepada persamaan X tambah Y sama dengan 120. Jadi kita buat jadual untuk mendapatkan 2 titik. Minimumnya 2 titik. Okay, kemudian kita gantikan nilai X. Untuk menggantikan nilai X ni, kita boleh pilih mana-mana nilai X yang ada pada paksi X yang kita lukis tadi. Jadi julatnya di antara 0 sehingga 120. Jadi di sini untuk nak mudah, kita pilih X sama dengan 0. Jadi bila X sama dengan 0, Y akan jadi 120. Kemudian untuk satu nilai lagi, kita terbalik pula. Kita ambil Y pula sama dengan 0. Bila Y sama dengan 0, X pula akan jadi 120. Jadi di sini kita ada nilai pintasan paksi X dan juga nilai pintasan paksi Y. Sebab koordinat 0, 120 itu adalah pintasan paksi Y. Jadi kita tanda pada graf kita, pada paksi kita. Dan satu lagi di sini. Jadi kita ada 2 titik, jadi kita boleh garis 2 titik tersebut untuk membentuk satu garis lurus. Dan garis ini kita akan buat garis penuh ataupun garis padu sebab ketaksamaan dia ada sama dengan. Seterusnya untuk ketaksamaan kita yang kedua, X besar sama dengan 50, kita tukar kepada persamaan X sama dengan 50. Jadi di sini garis tersebut merupakan garis tegak yang memintas pada X sama dengan 50. Jadi kita buat garis tegak dan garis ini juga merupakan garis padu ataupun garis penuh. Ini adalah X sama dengan 50. Tadi ini adalah X tambah Y sama dengan 120. Kemudian ketaksamaan kita yang ketiga adalah Y besar sama dengan 20. Kita tukar kepada persamaan jadi Y sama dengan 20. Kali ini garis ini merupakan garis mendatar yang pintas pada paksi Y sama dengan 20. Dan garis ini juga merupakan garis penuh. Baiklah, seterusnya kita akan tengok pula kawasan yang memenuhi ketiga-tiga syarat ini. Kita tengok untuk garis yang pertama, X tambah Y kurang sama dengan 120. Bila kurang, dia akan berada di bawah garis. Kemudian seterusnya untuk garis X besar sama dengan 50. Bila besar, dia berada di sebelah kanan garis. Kemudian untuk garis yang ketiga, Y besar sama dengan 20. Bila besar, dia berada di atas garis. Jadi kawasan yang perlu kita lorekkan adalah kawasan segitiga ini. Sebab dia ada ketiga-tiga anak panah yang kita lukis tadi. Ini jawapan kita untuk kawasan berlorek. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan 13C. Wanita mendapat tempahan 70 bungkus nasi ayam dan 56 bungkus nasi tomato. Adakah tempahan tersebut memenuhi sistem ketaksamaan linear yang dibina di 13B? Berikan justifikasi anda. Jadi nasi ayam 70 iaitu X 70 dan nasi tomato 56, jadi 56 itu adalah Y. Jadi kita tengok pada koordinat 70 dan 56 dan dia berada di sini. Dan kalau kita lihat, titik ini dia berada di luar kawasan berlorek. Jadi jawapan kita adalah tidak. Justifikasinya kerana berada di luar kawasan berlorek. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 13A. Kita akan dapat satu markah masing-masing untuk setiap ketaksamaan. Dan seterusnya untuk soalan 13B, kita melukis ketiga-tiga garis, kita akan dapat satu markah masing-masing. Kemudian kita lorekkan kawasan, satu lagi markah. Kemudian untuk seterusnya untuk soalan 13C, kita nyatakan tidak bersertakan justifikasi, kita akan dapat dua lagi markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat untuk soalan 13 adalah 9 markah. Dan seterusnya soalan nombor 14.
Jadual 3.1 menunjukkan pelan keuangan Puan Zainab. Soalan A, tentukan aliran tunai Puan Zainab. Jadi untuk menentukan aliran tunai, kita akan dapatkan pendapatan, tolak dengan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Jadi tengok pada jadual, kita akan ambil pendapatannya adalah RM3,680. Mana kita akan ambil baki pendapatan di sini. Kemudian kita akan tolak dengan perbelanjaan tetapnya iaitu RM1,040 dan tolak dengan perbelanjaan tidak tetapnya RM2,460. Dan kita akan dapat RM180. Jadi ini merupakan aliran tunai positif. Selanjutnya soalan B. Puan Zainab ingin membeli sebuah telefon bimbit baru yang berharga RM1,020 dalam tempoh 6 bulan. Menggunakan pendekatan SMART, lekatkan jadual 3.2 di ruang jawapan. Seterusnya, tentukan matlamat keuangan yang boleh dicapai atau tidak. Jadi tengok pada ruang jawapan, kita ada akronim untuk SMART tersebut, iaitu khusus, boleh ukur, boleh dicapai, bersifat realistik dan juga tempoh masa. Kita tengok dulu untuk bahagian pertama iaitu khusus. Khusus di sini adalah membeli telefon bimbit. Kemudian boleh diukur ni adalah dia perlu menyimpan sebanyak RM1,020. Kemudian yang seterusnya adalah boleh dicapai. Adakah dia boleh capai dengan aliran tunai RM180 sebulan tersebut selama dalam tempoh 6 bulan itu. Jadi di sini kalau kita bahagi harga telefon tersebut dengan 6 bulan, kita akan dapat RM170. Jadi RM170 itu kurang daripada nilai aliran tunai bulanannya itu 180. Jadi dia boleh dicapai. Itu kita akan tulis menyimpan RM170 selama 6 bulan. Kemudian yang seterusnya adalah bersifat realistik. Jadi di sini dia boleh simpan 170 tu sebab aliran tunainya tadi adalah 180. Jadi untuk bersifat realistik kita boleh tulis menyimpan 170 selama 6 bulan untuk telefon bimbit tersebut. Kemudian tempoh masa di sini adalah 6 bulan. Jadi adakah dia dapat mencapai matlamat keuangannya? Jadi jawapannya adalah ya. Baiklah, selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 14A. Langkah pengiraan kita akan dapat 1 jawapan 1. Selanjutnya untuk soalan 14B, kita melengkapkan akronim SMART untuk setiap satu, kita akan dapat 1 markah. Kemudian jawapan akhir, ya, 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 8 markah untuk soalan nombor 14. Baiklah, seterusnya soalan nombor 15A. Ajar 10.1 menunjukkan satu graf terarah. Nyatakan NV, NE dan DOUT-N. Seterusnya hitung bilangan darjah. Pertama sekali adalah NV, di mana NV ini merupakan bilangan bintik ataupun bilangan titik. Di sini kita ada H, J, K, L, M dan juga N. Jadi kita ada 6 titik. Kemudian yang seterusnya adalah bilangan E. E itu merupakan tepi. Jadi kita akan kira bilangan tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita ada 11 tepi. Dan seterusnya adalah DOUT-N. DOUT-N ini maksudnya darjah keluar pada titik N. Kita tengok pada titik N, kita akan dapatkan darjah keluar. Darjah keluar ni kita akan tengok anak panah yang keluar daripada titik N ini. Jadi kita ada 1, dan kita ada 2. Kemudian kita ada 3. Jadi kita ada 3 darjah keluar pada titik N. Kemudian yang terakhir adalah jumlah darjah bagi semua titik. Jadi untuk mendapatkan jumlah darjah, kita akan ambil tepi darab dengan 2. Tepi kita dapat tadi 11. Ini 11 darab 2, kita dapat 22. Seterusnya soalan 15B.
Pelajar 10.2 menunjukkan graf tak terarah dan berpemberat yang menghubungkan 4 bandar RSTU. Lukis satu pokok berdasarkan graf itu. Jadi untuk melukis pokok, syarat pokok adalah dia kena hubungkan semua titik, kemudian bilangan tepi mesti kurang 1 daripada bilangan titik. Jadi titik ke sini kita ada 4, jadi bilangan sisi kita akan lukis 3 sahaja. Dan kita kena pilih untuk jarak yang paling minimum. Jadi jawapan kita adalah kita sambungkan R ke S, kemudian daripada S kita sambung ke T dan tersambung ke U. Seterusnya untuk soalan 15B 2 Roman. Alex dan Johan memandu kereta masing-masing dari bandar U ke bandar S. Alex menggunakan laluan terpendek, manakala Johan menggunakan laluan terpanjang ke bandar itu. Itu beza dalam kilometer perjalanan mereka. Jadi kita kena dapatkan laluan terpendek dan juga laluan terpanjang dari U ke S. Kita tengok pada rajah. Untuk laluan terpendek, kita boleh mula daripada U. Kemudian kita akan ke T. Kemudian dari T kita terus ke S. Ini adalah laluan yang terpendek. Kemudian untuk laluan terpanjang pula, kita mula dari U, kita pergi ke T, kemudian dari T pergi ke R, kemudian daripada R terus pergi ke S. Jadi kita akan kira jarak terpendek dan jarak terpanjang. Jadi untuk jarak terpendek, kita ambil 47 tambah dengan 27. Jadi kita akan dapat 74. Kemudian untuk laluan yang terpanjang tadi, kita akan ambil 47 tambah dengan 61 tambah dengan 39. Kita akan dapat 147. Jadi kita akan tolak kedua-dua nilai tersebut, iaitu 147 tolak dengan 74, kita akan dapat 73. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 15A. Kita mendapatkan NV 1 markah, NE 1 markah, DOUTN 1 markah dan jumlah darjah 1 lagi markah. Dan seterusnya untuk soalan 15B 1 Roman, kita melukis pokok, dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan 2 Roman, langkah pengiraan kita akan dapat 3 markah, jawapan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 10 markah untuk soalan nombor 15. Baiklah, seterusnya kita lihat untuk soalan bahagian C. Di mana dalam bahagian C kita ada 2 soalan, kita wajib jawab 1 soalan sahaja. Soalan 16A, Persatuan Sejarah SMK Gading bercadang mengadakan lawatan ke Kuala Lumpur. Mereka menyewa 2 buah bas. Bas pertama dinaiki oleh Cikgu Syahril bersama 36 orang murid dan 3 orang guru. Manakala bas kedua akan dinaiki oleh Cikgu Tan bersama 34 orang murid dan seorang kaunselor sekolah. Jumlah tambang bagi bas pertama dan kedua masing-masing 2,150 dan 1,875. Menggunakan kaedah penggantian atau penghapusan, hitung tambang dalam RM bagi seorang guru dan seorang murid. Jadi kita ada 2 buah bas. Kita tengok untuk bas yang pertama, kita ada Cikgu Syahril dan 3 orang guru. Jadi kita ada 4 orang guru. Jadi untuk guru kita labelkan sebagai X dan untuk murid sebagai Y. Jadi untuk bas yang pertama kita ada 4 orang guru, 4X tambah dengan 36 orang murid. Dan jumlah tambangnya RM2,150. Kemudian untuk bas yang kedua, kita ada Cikgu Tan bersama dengan seorang kaunselor. Jadi kita ada 2 orang guru, jadi 2X. Tambah dengan bilangan murid, kita ada 34Y. Dan jumlah tambangnya adalah RM1,875. Jadi kita ada 2 persamaan linear. Kita akan selesaikan persamaan serentak menggunakan kaedah penghapusan ataupun penggantian. Jadi di sini kita tengok untuk perkali bagi X dengan Y.
Perkali untuk X untuk persamaan pertama adalah 4 dan untuk persamaan kedua adalah 2. Jadi kita kena samakan dulu perkali bagi X. Jadi untuk persamaan 2, kita kena darabkan dengan 2. Kita akan dapat 4X tambah 68Y sama dengan 3,750 sebagai persamaan yang ketiga. Jadi di sini perkali untuk X telah pun sama. Bila sama, kita boleh hapuskan. Cara nak hapuskan, kita akan tolak. Jadi kita ambil persamaan ketiga tolak persamaan pertama. Jadi 4X tolak 4X dah terhapus X. Kemudian 68Y tolak dengan 36Y, kita akan dapat 32Y. Sama dengan 3,750 tolak dengan 2,150, kita akan dapat 1,600. Jadi untuk mendapatkan Y, kita ambil 1,600 bahagi dengan 32, kita dapat 50. Seterusnya untuk mendapatkan nilai X pula, kita akan ambil mana-mana persamaan. Sama ada persamaan 1, 2 ataupun 3. Jadi di sini cikgu ambil persamaan pertama. Kita ambil 4X tambah 36Y. Jadi Y kita gantikan dengan 50. Sama dengan 2150. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Kita dapat nilai X sama dengan RM87.50. Jadi guru RM87.50 dan murid RM50. Seterusnya dari segi markah, kita tengok kita akan dapat 1 markah bila kita keluarkan persamaan yang ketiga. Kemudian kita tulis dalam 1 pembeli ubah, 1 markah. Kemudian jawapan untuk Y1, jawapan untuk X1. Jadi kita akan dapat 4 markah untuk soalan 16A. Malah seterusnya soalan 16B. Cikgu Mala ditugas untuk menyediakan sarapan pagi untuk semua guru dan murid. Beliau menempah burger dan nasi goreng dari sebuah restoran. Harga sebiji burger ialah RM3, maka harga sebungkus nasi goreng ialah 2 kali ganda harga sebiji burger. Pihak restoran memberi diskaun sebanyak 10% untuk harga makanan tersebut. Ungkapkan jumlah yang perlu dibayar oleh Cikgu Mala sekiranya beliau membeli X biji burger dan Y bungkus nasi goreng. Di sini harga untuk burger adalah RM3, manakala harga untuk nasi goreng adalah 2 kali ganda jadi RM6. Jadi dia akan tempah 3X untuk burger tambah dengan nasi goreng 6Y. Kemudian dia dapat diskaun 10%. Bermaksud dia perlu bayar 90% sahaja. Jadi kita akan darabkan dengan 90% di sini. Jadi kita akan ringkaskan persamaan kita. Kita akan dapat 0.9 3X tambah 6Y. Soalnya dari segi pemberian markah untuk soalan 16B, kita akan dapat 2 markah untuk jawapan. Pada seterusnya soalan 16C, pelajar 11 menunjukkan graf jarak masa perjalanan salah sebuah bas yang dinaiki oleh mereka untuk ke Kuala Lumpur. Soalan 1 Roman, hitung laju bas dalam kilometer per jam pada 18 minit yang pertama. Di 18 minit pertama, masa kosong sehingga 18. Dan jarak yang dilalui adalah 25 km. Jadi untuk mendapatkan laju, kita akan ambil jarak bahagi dengan masa. Jadi jaraknya adalah 25 bahagikan masa 18. Tertukar kepada jam bahagi dengan 60. Dan kita akan dapat 83.33. Atau kita boleh tulis dalam bentuk nombor bercampur 83 1/3. Seterusnya untuk soalan 16C 2 Roman, nilai T dalam jam jika laju purata bas ialah 55 km per jam. Diberi laju purata, kita akan ambil jarak per dengan masa. Jadi jarak keseluruhan adalah 110. Jadi kita akan ambil 110 per dengan masa, kita letakkan X sama dengan 55. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita dapat nilai X sama dengan 2 jam. T sama dengan 2 jam. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 16C.
1 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Kemudian untuk C2 Roman, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan 16C. Balas seterusnya soalan 16D. Cara 4 menunjukkan beberapa pilihan laluan yang boleh dilalui oleh mereka untuk ke beberapa lokasi semasa di Kuala Lumpur. 1 Roman, berdasarkan jadual 4, lukis 1 graf terarah berpemberat di ruang jawapan bagi mewakili maklumat diberi. Kita lihat pada ruang jawapan, kita telah pun diberi tempat yang mereka akan kunjungi. Jadi kita akan sambungkan titik-titik ini dengan tepi berdasarkan kepada jadual 4. Jadi kita tengok dulu untuk yang pertama adalah Zoo Negara iaitu Z ke Museum Negara M. Jaraknya adalah 12 km. Jadi kita akan sambungkan ZM. Kemudian kita buat arah dan kita tulis pemberat. Kemudian kita akan ulang perkara yang sama untuk titik-titik yang lain. Seterusnya untuk soalan 16 di 2 Roman. Kedua-dua bas akan bertolak dari Zoo Negara ke Perpustakaan Negara. Bas pertama melalui laluan terpendek, manakala bas kedua melalui KLCC terlebih dahulu. Kelajuan bas pertama dan kedua masing-masing ialah 70 km per jam dan 80 km per jam. Berdasarkan graf yang dilukis di 16D1, tentukan bas manakah yang akan tiba terlebih dahulu di Perpustakaan Negara. Jadi kita ada 2 laluan untuk bas A, bas yang pertama dan bas yang kedua. Jadi kita tengok untuk bas yang pertama dulu. Dia akan lalu laluan terpendek bermula dari Z ke P. Jadi kita akan tengok pada jawapan 1 Roman tadi. Ini adalah mula, ini adalah tamat. Jadi untuk laluan terpendeknya kita akan ambil jarak dari Z ke M 12, kemudian M ke S 6, kemudian S ke P 18. Jadi bila kita tambah kedua-dua ketiga-tiga jarak tersebut, kita akan dapat 36 km. Kemudian tengok pula untuk bas yang kedua. Di mana bas yang kedua ni dia akan lalu KLCC dulu. Ini KLCC ni adalah K di sini. Jadi dia akan bermula pada Z, dia pergi ke M, dan M akan ke K. Kemudian jadi K ke S, kemudian S terus ke P. Jadi kita tambah 12, 5, 3 dan 18. Kita dapat 38 km. Jadi kita akan tengok bas mana yang akan sampai dulu berdasarkan kepada laju. Kita tengok untuk bas yang pertama. Bas pertama lajunya adalah 70 km per jam. Jadi kita akan gunakan laju sama dengan jarak per masa, iaitu 70 sama dengan 36 per dengan X. Jadi kita dapatkan masa X sama dengan 0.514 jam. Kemudian kita tengok pula untuk bas yang kedua. Lajunya adalah 80 km per jam. Jadi kita ambil laju 80 sama dengan jarak per masa 38 per dengan X. Jadi kita dapat masanya X sama dengan 0.475 jam. Jadi di sini bas yang kedua sampai terlebih dahulu. Sebab dia ambil masa cuma 0.475 jam sahaja. Jadi jawapan akhir kita adalah bas 2. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 16 di 1 Roman. Kita melengkapkan graf terarah dan berpemberat. Kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan 16 di 2 Roman, kita mendapatkan masa bagi kedua-dua bas tersebut. Kita akan dapat 2 markah. Kemudian jawapan akhir kita bas 2, 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan 16D. Dan secara keseluruhan kita akan dapat 15 markah untuk soalan nombor 16. Baiklah, seterusnya soalan nombor 17. Syarikat QT Travel menawarkan pakej percutian 3 hari 2 malam ke Pulau Pangkor. Harga pakej tersebut ialah X ringgit dewasa, Y ringgit kanak-kanak. Soalan 17A. Husin dan Ismail menyertai pakej percutian tersebut bersama keluarga masing-masing. Keluarga Husin terdiri daripada 8 orang dengan 1/2 adalah kanak-kanak. Manakala keluarga Ismail terdiri daripada 10 orang, 60% kanak-kanak.
Jumlah harga pakej percutian untuk kedua-dua keluarga ialah RM7,600. Ungkapkan Y dalam sebutan X bagi menunjukkan kos untuk seorang kanak-kanak. Baiklah, di sini kita ada dua keluarga. Kita tengok dulu untuk keluarga Husin. Keluarga Husin ada 8 orang, mana 1/2 adalah kanak-kanak. Jadi kita ada 4 orang kanak-kanak iaitu 4Y, dan kita ada 4 orang dewasa iaitu 4X. Kemudian untuk keluarga Ismail pula, dia ada 10 orang dan 60% terdiri daripada kanak-kanak. Jadi kanak-kanak dia ada 6 orang, itu 6Y, dan dewasa ada 4 orang, iaitu 4X. Jadi kita tambah semua, kita akan dapat RM7,600. Jadi kita akan tambah 4X tambah 4X tambah 4Y tambah 6Y sama dengan 7,600. Kemudian untuk sebutan yang serupa, kita akan tambah jadi 8X tambah 10Y sama dengan 7,600. Kemudian kita akan dapatkan Y saja. Jadi kita akan ambil 10Y sama dengan 7,600 tolak dengan 8X. Kemudian untuk dapatkan Y, kita akan bahagi dengan 10. Y sama dengan 7,600 tolak 8X per dengan 10. Jadi kita ada 10, 7,600 dan 8. Kita boleh bahagi, kita boleh kecilkan nombor. Kita akan dapat Y sama dengan 3,800 tolak 4X per dengan 5. Baiklah, seluruhnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan nombor 17A, kita akan dapat 2 markah untuk jawapan yang betul. Baiklah, seterusnya soalan 17B. Husin dan keluarganya perlu berkumpul di JT Marina Island sebelum bergerak ke Pulau Pangkor. Jarak rumah Husin ke JT Marina Island ialah 150 km. Mereka bertolak dari rumah pada jam 7 pagi dengan menaiki van. Setelah memandu selama 65 minit, mereka berhenti di R&R yang terletak 90 km dari rumahnya. Selepas 30 minit, mereka meneruskan perjalanan dengan laju purata 90 km per jam. Soalan 1 Roman, lengkapkan graf jarak masa di ruang jawapan bagi perjalanan keluarga Husin. Jadi kita tengok pada ruang jawapan. Telah diberi kepada kita paksi X dan juga paksi Y dan satu garis lurus dari pukul 7 sehingga pukul 8.5 minit. Jadi 7 sehingga ke 8.5 minit, masanya adalah 60 minit. Jadi dalam masa 60 minit tadi, dia berhenti di R&R yang terletak 90 km di sini. Kemudian dia berhenti selama 30 minit. Jadi 85 minit tambah dengan 30 minit, kita akan dapat 8.35 minit. Jadi kita tulis di sini 8.35 minit mereka berhenti. Jadi kita akan buat garis mendatar. Seterusnya, selepas itu mereka teruskan perjalanan sehingga sampai ke destinasi. Destinasinya adalah pada jarak 150 meter. Dan laju yang diambil adalah 90 km per jam. Di sini kita kena dapatkan masa yang mereka sampai itu. Jadi kita akan gunakan laju sama dengan jarak per masa, iaitu 90 sama dengan jarak. Jarak kita akan ambil dari kilometer 90 sehingga kilometer 150. Jaraknya adalah 150 tolak dengan 90 dan bahagikan dengan masa. Dan kita akan dapat masa sama dengan 40 minit. Iaitu kita dapat 2/3 jam. Dan 2/3 jam tu kita tukar kepada minit, kita dapat 40 minit. Jadi 8.35 kita tambah dengan 40 minit. Jadi mereka sampai pada pukul 9.15 minit. Dan kita buat garis. Selanjutnya untuk soalan 17B 2 Roman. Berdasarkan graf di 17B 1 Roman, hitung laju purata dalam kilometer per jam keseluruhan perjalanan. Seterusnya, huraikan gerakan van itu. Jadi untuk dapatkan laju purata, kita akan ambil jumlah jarak per dengan jumlah masa. Jadi jaraknya adalah 150 per dengan masa dari pukul 7 pagi sehingga pukul 9 suku, iaitu 2 jam 15 minit. Jadi 2 jam 15 minit itu bersamaan dengan 135 minit. Jadi kita ambil 135 minit ini, kita akan bahagi dengan 60 untuk dapatkan dalam unit jam. Dan kita akan dapat purata laju adalah
66.67. Dan seterusnya kita akan huraikan pergerakan. Untuk menghuraikan pergerakan bagi graf jarak lawan masa, kita boleh nyatakan yang pertama adalah jarak, yang kedua kita nyatakan laju, yang ketiga kita nyatakan masa. Jadi kita boleh nyatakan ketiga-tiga komponen ini. Jadi kita boleh katakan dia bergerak sejauh 150 km selama 2 jam 15 minit dengan laju purata 66.67. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 17B1 Roman. Kita melengkapkan graf, kita akan dapat 2 markah. Seterusnya untuk soalan B2 Roman, langkah pengiraan 1, jawapan 1, kemudian kita huraikan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 17B. Baiklah, seterusnya soalan 17C. Pada hari kedua, mereka dibawa mengunjung tempat-tempat menarik di Pulau Pangkur. 1 Roman, berdasarkan jadual 5.2, lekatkan graf tak terarah dan berpemberat. Ini ruang jawapan di halaman 42. Jadi di sini kita ada titik, kita akan sambungkan. Kali ini kita akan sambung tanpa melibatkan arah. Sebab soalan kata graf tidak terarah dan berpemberat. Jadi kita akan ikut untuk pasangan bucu. Yang pertama adalah HP sama dengan 2. Jadi kita akan sambungkan HP, kita labelkan dengan 2. Kemudian kita akan teruskan lagi dengan HM, PS dan seterusnya. Baiklah, seterusnya soalan 17C 2 Roman. Lukis satu pokok dengan alunan terpendek bermula dari Masjid Terapung Pangkur ke hotel jika setiap tempat dilalui sekali sahaja. Seterusnya, hitung jumlah jarak untuk laluan tersebut. Jadi daripada jawapan 1 Roman ini, kita akan buat satu pokok, di mana laluan yang paling pendek bermula daripada Masjid Terapung iaitu M dan berakhir di H iaitu hotel. Jadi kita akan cuba untuk beberapa laluan dan kita akan kira laluan yang terpendek tersebut. Jadi untuk laluan terpendek kita akan mula dengan M, kemudian kita akan pergi ke P, kemudian dari P kita pergi ke S, kemudian dari S kita akan pergi ke B, B kita pergi ke N, kemudian N pergi ke K dan last sekali K pergi ke H. Ini merupakan pokok dengan laluan terpendek. Di mana laluan terpendeknya adalah 23 km. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan 17C 1 Roman, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk 2 Roman kita akan dapat lagi 2 markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 17C. Dan seterusnya soalan 17D. Seterusnya sebuah peserta dibawa ke sebuah pasaraya. Isteri Husin dan isteri Ismail membeli coklat dan minyak wangi. Isteri Husin membeli 12 bungkus coklat dan 4 botol minyak wangi, manakala isteri Ismail membeli kurang 3 bungkus coklat dan lebih 1 botol minyak wangi daripada isteri Husin. Kedua-dua mereka membayar jumlah yang sama, 288. Dengan menggunakan kaedah penggantian atau penghapusan, hitung harga dalam RM untuk sebungkus coklat dan sebotol minyak wangi. Jadi kita tengok untuk keluarga Husin terlebih dahulu. Dia membeli 12 coklat dan 4 minyak wangi bersamaan dengan 288. Jadi X sebagai coklat dan minyak wangi sebagai Y. Kemudian untuk isteri Ismail pula, dia membeli kurang 3 bungkus coklat, jadi dia beli 9 saja. Dan membeli lebih sebotol minyak wangi, itu jadi 5Y. Dan harganya sama, 288. Jadi di sini kita akan samakan perkali bagi pembeli ubah X ataupun Y. Jadi di sini untuk persamaan pertama dan kedua, kita ambil persamaan pertama dulu. Di sini kita akan hapuskan Y. Jadi untuk persamaan pertama, kita akan darabkan dengan 5. Jadi kita akan dapat 60X tambah 20Y sama dengan
1440. Kalau untuk persamaan yang kedua, kita darab dengan 4. Sebab kita akan samakan perkali Y. Jadi kita akan dapat 36X tambah 20Y sama dengan 1152. Jadi perkali Y telah pun sama, iaitu masing-masing adalah 20. Jadi kita akan tolak persamaan ketiga, tolak dengan persamaan keempat. Jadi 60X tolak 36Y, kita dapat 24X. Kemudian 20Y tolak 20Y, terhapus Y. 1440 tolak 1152, kita dapat 288. Jadi untuk X, kita akan ambil 288 bahagi dengan 24, kita akan dapat 12. Kemudian seterusnya untuk mendapatkan nilai Y pula, kita boleh gantikan X sama dengan 12 dalam mana-mana persamaan. Sama ada persamaan pertama ataupun persamaan yang kedua. Jadi di sini cikgu akan gantikan dalam persamaan yang kedua, iaitu 9X. Jadi 9 darab dengan X itu 12, tambah dengan 5Y sama dengan 288. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat Y sama dengan 36. Selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 17D, mendapatkan persamaan yang ketiga ataupun persamaan keempat 1 markah. Kemudian kita tulis persamaan dalam satu pun boleh ubah 1 markah, jawapan X 1 markah, jawapan Y 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 17D. Dan secara keseluruhan kita akan dapat 15 markah untuk soalan nombor 17. Baiklah, sampai sini dulu untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jangan lupa untuk menonton video yang seterusnya.